Kalau nak cerita panjang-panjang pasal FL5 ni pun tak guna sebab korang sendiri memang dah study. Yang menghasilkan 315 horsepower dan 420 Nm torque dengan enjin 2.0 berkod K20C1. Inilah dia Honda FL5. 0 to 100 cuma 5.5 second dan maximum speed adalah 272 km per hour. So kalau kereta ni korang nak bawa laju, memang perform. Cuma apa yang menarik untuk unit yang ni, kereta ni tahun 2024. Mileage je yang paling penting. Cuba tengok. Baru 413 km. Kalau nak cerita panjang-panjang pasal FL5 ni pun tak guna sebab korang sendiri memang dah study. Tapi kalau korang nak cari satu kereta yang mileage dia rendah dan warna merah macam ni, boleh jumpa saya. So apa tunggu lagi? Kalau korang nampak beg biru dekat bawah, boleh tekan link dan share korang punya info. Tapi kalau tak ada beg biru ataupun beg oren dekat bawah ni, korang boleh PM je. Nanti kita set appointment, kita jumpa dekat showroom. Tengok Honda FL5 ni.